Apa yang terbaru dengan Proton X50 2025? Ada 5 perubahan besar yang membuatkan kereta ni rasa macam full model change, bukan sekadar facelift. Nombor 1, bumper depan dan grill rekaan baru. Desain hadapan nampak lebih garang, diinspirasi daripada model Geely Binway Cool. Bumper lebih agresif tapi masih ada ciri-ciri premium. Nombor 2, lampu belakang dan juga bumper yang baru. Bahagian belakang lebih futuristik dan sporty. Style lampu belakang jenis LED memanjang yang memang trademark SUV zaman sekarang, dengan diffuser yang nampak memang jahat. Nombor 3, interior 90% berbeza. Dia punya interior cabin yang paling mengujakan. Dashboard sepenuhnya baru dan lebih minimalis, dan macam masuk dalam kereta EV. Skrin infotainment 12 inci dan meter cluster full digital. Yang paling best, menggunakan gear lever di steering, sama macam Proton E-Mas 7. Memang sebiji style tipikal kereta EV. Nombor 4, enjin terbaru 1.5 liter turbo 4 silinder. Enjin 1.5 liter turbo dengan 181 horsepower dan 290 Nm torque digandingkan dengan 7-speed DCT wet clutch. Enjin lebih senyap dan lebih sesuai untuk SUV segmen B model. Juga suspension dan juga NVH lebih selesa daripada model yang lama. Dan nombor 5, didatangkan dengan fungsi ADAS penuh level 2. Proton S50 baru kini dilengkapi dengan sistem ADAS penuh, sesuai untuk pemilik moden dan juga pentingkan teknologi. Ini menjadikan Proton S50 2025 antara SUV segmen B terawal di Malaysia yang hampir lengkap dengan fungsi ADAS level 2. Apa pendapat korang tentang SUV Proton X50 2025 ni? On ke tak on?